Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik? Apa khabar anak-anak semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, sihat dan sentiasa ceria. Okey, baik. Untuk hari ini, kita akan masuk pada tajuk yang baru. Apa dia tajuk dia? Okey, sebelum tu jangan lupa like dan share serta subscribe channel Ustazah Hairina Rina. Terima kasih pada semua. Okey, untuk hari ini kita akan masuk lagi tajuk yang baru. Masih lagi bersama dengan Ustazah. Mari belajar Jawi bersama saya Ustazah Hairina binti Abu. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang baru yang ada berkaitan dengan tajuk yang lepas, iaitu tajuk diftong. Apa kaitan tajuk kita hari ini dengan tajuk diftong? Apa kaitan dia? Jom kita tengok sampai habis untuk video ini. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini adalah vokal berganding. Apa itu vokal berganding? Apa maksud berganding? Berganding tu maksud dia bersama, bersebelahan. Okey, itu nama berganding. Jadi kat sini vokal berganding maksudnya huruf vokal itu dia berganding bersama, duduk sama. Okey, jom kita tengok maksud dia. Okey, maksud vokal berganding adalah gabungan dua huruf vokal yang terpisah sebutan bunyi dalam suku kata. Maksud dia, apa maksud vokal berganding? Gabungan dua huruf vokal yang terpisah sebutan bunyi dalam satu suku kata. Maksud dia, perkataan dalam satu perkataan ada dua huruf vokal, dia duduk bersebelahan. Okey, dia duduk bersebelahan, dia duduk sama, sebelah. Tapi dia akan terpisah bunyi dia bila kita sebut, kita bunyikan dia terpisah sebutannya di dalam suku kata. Apa dia contoh perkataan dia? Nanti kita tengok. Okey, kalau nak faham, okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk mengeja vokal berganding ni dia ada dua cara. Okey, ada dua cara untuk mengeja vokal berganding. Yang pertama, kita letakkan huruf hamzah. Maksudnya dia perlu ada huruf hamzah. Yang kedua, tanpa huruf hamzah. Maknanya tidak perlu dimasukkan huruf hamzah. Okey, ada berapa cara untuk mengeja vokal berganding? Ada dua, iaitu yang pertama kita masukkan huruf hamzah, yang kedua kita eja tanpa huruf hamzah. Maknanya tak perlu letakkan huruf hamzah. Waktu bila kedua-dua keadaan ini kita nak eja? Kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama, vokal berganding dengan hamzah. Ini cara untuk mengeja. Cara yang pertama iaitu vokal berganding dengan hamzah. Okey, dengan hamzah. Okey, apa dia? Okey, mana yang Ustazah kata vokal berganding? Okey, ini yang Ustazah kata vokal berganding. Okey, dia ada tiga, iaitu U, I, A, U dan A, I. Okey, ketiga-tiga ni adalah jenis vokal berganding. Maknanya dua huruf vokal ni dia duduk sebelah. Okey, dia duduk sama. Okey, dalam perkataan tu dia duduk sebelah-sebelah. Tapi dia akan terpisah di dalam sebutan dia nanti. Dalam suku kata. Okey, dia akan terpisah. Okey, jom kita tengok macam mana nak eja perkataan vokal berganding dengan huruf hamzah. Okey, kita tengok ya contoh perkataan dia. Okey, yang pertama AI. Okey, AI kita kena eja alif hamzah ya. Masukkan huruf hamzah. Kenapa kena masukkan hamzah? Okey, sebab bila kita padankan K-A-I-N ni, kain, kita padankan kepada huruf Jawi. K ni adalah huruf kaf, A ni huruf alif, I ni kita padankan dengan huruf alif ya. Sebab dia huruf pertama suku kata yang kedua. Dan N ni huruf nun. Okey, jadi huruf alif dengan alif duduk sebelah, dia tak boleh. Dua-dua alif tu tidak boleh. Maka alif yang kedua kita gantikan dengan huruf hamzah. Sebab itu yang ini kita kena eja menggunakan huruf hamzah. Nanti Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk mengeja dia. Okey, nak tulis dia macam mana. Okey, kita tengok dulu contoh perkataan AI, alif hamzah ya. Kain. Okey, dua huruf vokal duduk sama kan, duduk sebelah. Tapi kita sebut dia terpisah. Kain. Main. Maknanya kita eja, kita sebut terpisah. So, kita kena eja ada huruf hamzah.
Okey, contoh yang kedua untuk vokal berganding au, alif, hamzah, waw. Au, contoh perkataan dia laut dengan aur. Okey, laut dan aur. Kedua-duanya kita letakkan hamzah. Okey, untuk yang ketiga UI. Okey, kita eja waw, hamzah, ya. UI. Okey, contoh perkataan dia kuih, buih. Jadi kita kena letakkan hamzah selepasnya. Okey, selepas waw. Kenapa? Nanti Ustazah tunjukkan secara detail. Okey, bagaimana nak menulis. Okey, dan satu lagi Ustazah nak ingatkan, hamzah yang kita letakkan ni, yang kita masukkan ni, kita kena tulis hamzah itu adalah hamzah setara. Maksud setara, dia selari dengan huruf yang lain. Nanti tengok cara Ustazah tulis nanti. Okey, jadi untuk mengeja huruf perkataan vokal berganding yang menggunakan huruf hamzah, dia ada 3. AI, AU dan UI. Kesemuanya tu kita kena masukkan hamzah. Kenapa? Tadi Ustazah dah terang. Okey, jom kita tengok macam mana dia nak menulis dan mengeja untuk ketiga-tiga jenis vokal berganding ini yang memasukkan huruf hamzah. Okey, baik. Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk mengeja dan menulis perkataan yang ada vokal berganding. Untuk cara yang pertama iaitu yang kita kena masukkan huruf hamzah. Okey, dia ada berapa? Ada 3 jenis. Okey, apa dia? AI, AU dan UI. Okey, jadi ketiga-tiga ni Ustazah akan tunjuk setiap satunya contoh perkataan yang kita dah tengok tadi. Okey, yang ni Ustazah tunjuk cara bagaimana nak mengeja dan menulis. Kenapa perlu ada huruf hamzah? Okey, kita tengok perkataan yang pertama untuk AI. Contoh dia, perkataan dia apa? Apa dia? Main. Okey, contoh perkataan dia main. Kat mana dia punya vokal berganding? Okey, ini adalah vokal berganding dia. Ni. AI. Okey. Itu adalah vokal berganding dia. Maknanya vokal tu duduk sebelah. Okey, main. Okey, bagaimana kita nak mengeja perlu letak huruf hamzah? Okey, jom kita tengok ya. Okey, main ni adalah kata Melayu. Okey, bila dia kata Melayu, okey, jadi kita pecahkan suku kata dia main. Ada 2. Main. Okey, Ustazah buat perkataan yang baru ya. Kat sini. Main. Okey, main. Okey. KV. Kemudian yang ni VK. Okey. Itu dia. Okey, KV VK. Kita letakkan konsonan vokal. Okey. Kita tengok dia ada, kenapa kena letak hamzah? Sebelum tu kita padankan dulu huruf ni kepada huruf jawi. Okey, mim, padanan huruf dia. M, huruf mim. Okey. Alif. Okey. I ni kita kena padan dengan huruf apa? Sebab dia adalah huruf pertama suku kata yang kedua, jadi kita huruf I, huruf vokal bila dia di awal suku kata kena letakkan huruf alif. Okey, jadi I ni alif, ya. Okey. Kemudian N, huruf nun. Okey, sekarang anak-anak tengok ya. Ada 2 huruf alif kan? Kat sini kan ada 2 huruf alif kan? Okey, jadi dia tak boleh kedua huruf alif ni duduk sebelah, tak boleh. Jadi huruf alif yang kedua ini, okey, yang ni kita kena buang. Okey, kita kena buang dan kita gantikan dengan huruf hamzah. Okey, Ustazah ulang. Okey, kita dah padankan, dia jadi ada alif, 2 alif duduk sebelah kan? Okey, 2 alif duduk sebelah ni dia tidak boleh kita nak eja. Okey, jadi huruf alif yang kedua kita buang dan kita gantikan dengan huruf hamzah. Dan hamzah ni mesti hamzah setara. Sebab itu untuk vokal berganding yang 3 ni yang kita kena letakkan huruf hamzah, sebab tu kena masukkan hamzah. Sebab 2 huruf alif dia duduk sebelah, dia tak boleh. Jadi alif yang kedua kita kena buang, gantikan dengan huruf hamzah. So dah selesai, kita cantumkan mim dengan alif, tambah alif dengan hamzah, tolak hamzah dengan ya, tolak ya dengan nun, tambah. Okey, jadi kita cantumkan
Mim, alif, hamzah, ya, nun. Okey. Jadi kat sini ni ada hamzah dia. Hamzah dia setara. Faham tak? Okey, kita tengok contoh yang kedua untuk lebih faham. Okey, contoh yang kedua perkataan dia apa tadi? Okey, contoh yang kedua perkataan dia AU. AU, contoh perkataan dia apa tadi? Laut. Okey, laut. Kita nak eja laut. Kat mana kat mana worker berganding dia? Ni AU duduk sebelah. Worker berganding dia. Jadi kita nak jawikan, kita nak eja yang ini kena letakkan huruf hamzah. Sebab apa? Jom kita tengok. Okey, laut. Okey, kita pecahkan suku kata dia, letakkan K V V K. Okey, K V V K. Okey, jadi kita padankan kepada huruf jawi. L, lam. A, alif, U, alif, wow, sebab dia huruf yang kedua, huruf yang pertama, suku kata yang kedua. T, ta. Ta ni kena guna ta terbuka sebab dia adalah kata Melayu. Okey, jadi boleh tak dua alif duduk sebelah? Tak boleh. Jadi alif yang kedua ni kita kena buang dan kita gantikan dengan huruf hamzah. Sebab itu kena masukkan huruf hamzah. Okey, jadi kita cantumkan tambah, tolak, tolak, tolak. Okey, cantumkan dia lam, alif, hamzah, waw, ta. Laut. Okey, itu contoh perkataan yang kedua. Worker berganding AU. Yang pertama tadi worker berganding AI. Yang ni AU. Okey, yang ketiga worker berganding dia apa? UI. Okey, UI contoh perkataan dia apa? Kuih. Okey, kuih. Kita nak eja perkataan kuih. Mana worker berganding dia? Ni, UI. Kuih. Worker berganding dia. Okey, jadi kita nak eja perkataan kuih. Okey, letakkan konsonan worker K, V, V, K. Okey, jadi kita padankan kepada huruf jawi. K, kaf. Kenapa kaf? Sebab kata Melayu, huruf yang pertama. U, waw. I, alif, ya. Okey. H, ha. Okey, waw dengan alif ni dia tidak boleh sebelah. Okey, dia tidak boleh sebelah. Jadi alif yang kedua ni kita gantikan dengan hamzah. Okey, jadi kita cantumkan tambah, tolak, tolak, tambah. Okey, cantumkan kaf, waw, hamzah, ya, ha. Kuih. Okey, jadi inilah ejaan untuk UI. Okey, saya ulang. Untuk vokal berganding yang memerlukan huruf hamzah, dia ada 3. AI, hamzah dia, kita letakkan hamzah. Kenapa kena letak hamzah? Sebab dua alif duduk sebelah. Alif yang kedua kita tukar, kita buang, gantikan dengan huruf hamzah. Okey, main. Okey, yang kedua, vokal berganding AU, au. Okey, alif yang kedua kita buang, kita gantikan dengan hamzah. Jadi laut, eja laut. Okey, ni eja laut. Okey, yang ketiga UI, kuih. Jadi alif yang kedua kita tukar, kita buang kepada dan tukar kepada huruf hamzah. Jadi kuih. Okey, itu cara untuk mengeja untuk 3 vokal berganding yang memerlukan ataupun yang kena dimasukkan huruf hamzah. Okey, faham? Itu cara yang pertama, vokal berganding dengan hamzah. Maknanya kita kena masukkan huruf hamzah. Okey, kita tengok cara yang kedua. Okey, vokal berganding tanpa hamzah. Okey, tanpa hamzah. Maksudnya kita kena eja tanpa memasukkan huruf hamzah. Kenapa? Okey, kejap lagi kita tengok. Okey, dia sama IU, UA dan
IA. Dia terbalik dengan yang tadi. Okey, dia terbalik dengan yang tadi. Okey, vokal berganding tanpa hamzah. Itu adalah jenis dia. IU, UA dan IA. Okey, kita tengok contoh perkataan dia. Okey, yang pertama, vokal berganding tanpa hamzah. Contoh perkataan yang pertama, siap. IA kan? Siap. Okey, yang ni kita padankan terus pada huruf jawi. Kita tak padan pada huruf jawi. Yang kedua, buah. Yang ketiga, tiup. Kita padankan terus pada huruf jawi. Okey, jom kita tengok bagaimana cara untuk menulisnya dan mengeja vokal berganding tanpa menggunakan huruf hamzah. Yang kedua, untuk vokal berganding yang tidak memerlukan huruf hamzah. Maknanya kita tidak perlu masukkan huruf hamzah dalam ejaan tersebut. Okey, apa dia vokal berganding yang kedua ni? Dia sama macam yang tadi, cuma dia terbalikkan sahaja. Apa dia? IA, lepas tu UA dan IU. Okey, kita tengok satu persatu contoh perkataan dia. Okey, yang pertama IA. Apa contoh perkataan dia? Siap. Okey, siap. Okey, siap. Okey, mana dia punya vokal berganding? Ini IA. Okey, itu vokal berganding dia. Siap. Okey, jadi kita nak jawikan. Okey, kita jawikan perkataan siap. Okey, siap. Jadi, kita padankan terus pada huruf jawi. Okey, letakkan dulu konsonan vokal K, V, V, K. Okey, ini dia termasuk dalam hukum K, V, V, K. Itu maksud dia K, V, V, K. Yang maksud dia yang memerlukan huruf hamzah dan yang tidak perlukan huruf hamzah. Itu kita namakan vokal berganding ataupun K, V, V, K. Okey, VV maknanya dua vokal duduk sama. Okey, dalam perkataan tersebut. Okey, kita padankan kepada huruf jawi. S, padanan dia huruf sin. Okey, I, padanan dia huruf ya. A, alif, P, pa. Okey, jadi kita cantumkan sin ya tambah ya alif tambah alif pa tolak. Jadi cantumkan dia. Si. Yap. Okey, jadi itulah ejaan perkataan siap. Okey, saya ulang. IA. Okey, ini vokal berganding yang tidak memerlukan huruf hamzah, siap. Maknanya kita padan kepada huruf jawi. Kemudian inilah perkataan dia. Okey, inilah ejaan dia. Sin, ya, alif, pa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua untuk vokal berganding U, A. Contoh dia apa? Perkataan apa tadi kita buat? Buah. Okey, buah. Mana vokal berganding dia? Ini U, A. Itu vokal berganding dia. Dia duduk sebelah. Kita sebut terpisahkan. Buah. Buah. Dia maknanya dia terpisah ketika kita sebut. Dalam suku kata dia tu, dia terpisah. Okey, kita nak eja perkataan buah. Okey, jadi kita letakkan K, V, V, K. Okey, dan okey, tak nampak ya? Okey, kita padankan pada huruf jawi B, ba, U, wow, A, alif, H, ha. Okey, jadi cantumkan tambah, kalau tambah tolak, tolak. Okey, dan kita cantumkan. Okey, ba, wow, alif, ha. Buah. Okey, mana vokal berganding dia? UA. Okey, kita padankan pada huruf jawi, kita eja terus tanpa memasukkan huruf hamzah. Itu contoh yang kedua. Okey, kita masuk contoh yang ketiga untuk vokal berganding IU. Dia terbalik dengan UI tadi. Okey, yang ni dia IU. Kita tidak tulis huruf hamzah, tidak masukkan huruf hamzah. Contoh perkataan dia apa? Tiup. Okey, contoh perkataan
tiup. Okey, tiup. Mana worker berganding dia? I, you. Ni worker berganding dia. Okey, jadi kita nak jawikan perkataan tiup. Okey, letakkan konsonan vokal K, V, V, K. Okey, kemudian padankan kepada huruf jawi T. Padanan dia huruf apa? Ta. I. Padanan dia huruf apa? Ya. U. Wow. B. Pa. Okey. Jadi kita cantumkan taya tambah ya wow tambah wow pa tolak. Jadi cantumkan dia taya wow pa. Jadi tiup. Okey, mana worker berganding dia? IU. Okey, IU, dan kita padankan pada huruf jawi, kita eja taya wow pa tiup. Maknanya yang ini tidak memerlukan huruf hamzah. Okey, dia ada tidak memerlukan huruf hamzah, maknanya dia terbalik dengan yang tadi. I A, U A dan IU. Okey, dia yang tadi yang memerlukan huruf hamzah, dia adalah worker berganding dia AI, lepas tu AU, kemudian UI. Okey, faham? Jelas? Okey, macam itulah cara untuk mengeja worker berganding untuk kedua-dua cara, iaitu yang memerlukan huruf hamzah dan tidak perlu huruf hamzah. Okey, selamat berlatih. Banyakkan buat latihan serta cuba anak-anak cari perkataan yang lain yang ada worker berganding, sama ada yang perlu dimasukkan huruf hamzah ataupun tidak memerlukan huruf hamzah. Okey, selamat mencuba. Okey, itu tadi cara yang kedua dalam worker berganding, kita eja tanpa huruf hamzah. Maknanya kita padankan terus kepada huruf jawi. Tak perlu letakkan hamzah. Kenapa? Tadi Ustazah dah terang. Okey, Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini. Okey, Ustazah ulas semula untuk tajuk vokal berganding pada hari ini. Okey, adik-adik, anak-anak jangan keliru dengan tajuk diftong dia lain. Okey, apa itu vokal berganding? Vokal berganding adalah gabungan dua huruf vokal yang terpisah sebutan bunyi dalam suku kata. Maksudnya, dalam satu perkataan ada dua huruf vokal duduk sebelah, tapi dia akan terpisah bunyi dia. Ketika kita sebutkan perkataan tu, dua huruf vokal ni dia terpisah bunyi dia dalam suku kata. Okey, untuk vokal berganding, dia ada dua cara untuk mengeja, iaitu dengan huruf hamzah, kita masukkan huruf hamzah. Yang kedua, tanpa huruf hamzah. Okey, tanpa huruf hamzah ada dua. Okey, vokal berganding dengan hamzah, contohnya tiga ni. Okey, UI, AU dan AI. Maknanya ketiga-tiga jenis ini, okey, kita akan jumpa dua vokal ni duduk dalam satu perkataan. Okey, dan kita terpisah sebutan bunyi dia. Okey, contoh perkataan untuk AI, kain, main. Kita sebut, kita bunyikan dia terpisah kan? Main, kain. Okey, untuk AU, laut, aur. Okey, dia terpisah. Okey, untuk UI, kuih, buih. Okey, ini yang kita kena masukkan huruf hamzah. Kenapa kita kena masukkan huruf hamzah? Sebab dua-dua alif duduk sebelah, jadi alif yang kedua kita gantikan dengan huruf hamzah. Dan huruf hamzah ini mestilah hamzah setara. Okey, cara yang kedua untuk vokal berganding, kita eja tanpa huruf hamzah. Maknanya kita tidak masukkan huruf hamzah. Vokal berganding dia apa? IU, UA dengan IA. Okey, dia terbalik dengan yang tadi. Okey, terbalik. Kita terbalikkan je. Okey, contoh perkataan vokal berganding yang tanpa menggunakan huruf hamzah. Contoh dia, siap, buah, tiup. Okey, ketiga-tiga ni kita nak eja, kita padankan terus kepada huruf jawi. Sebab kita tak perlu nak masukkan hamzah. Sebab apa? Dia tak ada berjumpa dua alif duduk sebelah, tidak. Okey, kita padankan terus huruf jawi dan dia akan terbenalah perkataan siap dalam ejaan jawi.
Okey, jelas? Faham? Kalau anak-anak, adik-adik masih kurang jelas tentang tajuk pada hari ini, masih keliru, boleh tonton semula video ini dan buat perbandingan dengan tajuk diftong. Jangan keliru. Okey, antara diftong dan juga vokal berganding. Okey, sebelum Ustazah tutup, Ustazah tinggalkan dengan pesanan ini. 3 perkara untuk berjaya: jaga solat, baca Quran dan sayang ibu bapa serta guru. Kita kena sayang guru kita, sentiasa sedekahkan Al-Fatihah kepada guru kita dan ibu bapa kita walaupun mereka masih hidup. Okey. Okey, semoga perkongsian pada hari ini boleh membantu anak-anak, membantu adik-adik dan membantu kepada semua yang menonton untuk belajar menulis dan mengeja Jawi. Betapa mudahnya mengeja Jawi, betapa mudahnya belajar Jawi. Syoknya Jawi, mudahnya Jawi. Okey, jumpa lagi di video pada akan datang dalam tajuk yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.